Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton atau pendengar Hooray at HPUSM. Saya Dr. Majidudin Sulaiman diberikan peluang untuk mengacarakan sesi podcast kita pada kali ini. Ini merupakan sesi podcast yang ketujuh. Pada hari ini kita bersiaran dari Spices at PPSP USM. Dan hari ini kita sangat bertuah kerana kita punya tetamu jemputan yang merupakan figura yang tidak asing lagi untuk USM, yang merupakan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Saiful Bahari bin Ismail, yang merupakan pengarah kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia dan merupakan seorang pakar perubatan keluarga dari Klinik Kesejahteraan Lelaki HPUSM. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan daripada kami untuk sesi podcast pada kali ini. Terima kasih di atas jemputan. Terima kasih Datuk. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penaja kita pada hari ini ialah Nasrum Cafe dan juga Ayang Coffee. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang sesi podcast kita pada pagi ini, izinkan saya untuk menerangkan sedikit atau membaca dengan izin Datuk membaca sedikit latar belakang pendidikan Datuk. Profesor Datuk Dr. Saiful Bahari ialah merupakan seorang profesor dalam bidang perubatan keluarga. Beliau memperoleh ijazah perubatan dari Universiti Malaya pada tahun 1992 dan pada tahun 1999 beliau telah memperoleh MAd dalam perubatan keluarga dan juga pada tahun yang sama beliau memperoleh kelayakan dalam MAFP dan FRACGP. Betul ya Datuk? Betul. Dan pada tahun 2006 juga, beliau telah menamatkan program latihan fellowship dalam kesihatan seksual dan reproduktif lelaki di Universiti Monash, Melbourne, Australia. Jadi, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang saya kira kita jarang-jarang membincangkan secara terbuka, iaitu kesejahteraan lelaki atau kesihatan lelaki. Kita selalu dengar kita berbincang women's health atau kesihatan wanita, tapi untuk kesejahteraan lelaki ni kita jarang bincangkan secara terbuka ya Datuk ya. Ya, betul. Jadi sebagai pengenalan pada podcast kita pada hari ini, secara umumnya bagaimana status kesejahteraan lelaki di dunia dan juga di Malaysia, khususnya di Kelantan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada pihak HPUSM kerana menjemput saya pada pagi ini. Alhamdulillah, kita sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Din mengatakan bahawa topik ini jarang dibincang, jarang diperkatakan, mungkin agak sensitif pada setengah-setengah pihak. Jadi, tapi sebelum tu saya kena katakan juga bahawa kesihatan wanita sangat penting. Kesihatan wanita sangat penting. Saya mempunyai 5 orang anak perempuan dan memang kesihatan wanita itu sangat penting. Dan negara kita sebenarnya telah menjaga kesihatan wanita ini 50, 60, 70 tahun yang lepas. Dan kita Alhamdulillah antara negara yang mempunyai tahap kesihatan yang terbaik di dunia, yang mana kadar kematian disebabkan bersalin itu sangat rendah, kadar kematian bayi sangat rendah dan sebagainya. Dan Alhamdulillah, sebagaimana negara-negara maju yang lain, kita sekarang kita kena fokus pada kesihatan lelaki. Kerana kesihatan lelaki sebenarnya sangat penting, walaupun mungkin dan sebenarnya sama penting dengan kesihatan wanita itu sendiri. Jadi saya apabila bercakap berkenaan dengan kesihatan, saya biasanya cerita berkenaan dengan 5 aspek kesihatan lah. Pertama, kesihatan fizikal. Kedua, kesihatan mental. Yang ketiga, kesihatan sosial. Keempat, kesihatan seksual. Dan yang kelima, kesihatan spiritual. Maksudnya, inilah 5 perkara kesihatan yang saling berkait. Satu berkait dengan yang lain. Ya, kesihatan fizikal contohnya di Malaysia dan di dunia sebenarnya kematian lelaki secara puratanya 5 tahun lebih muda berbanding dengan wanita. Kita di Malaysia jangka hayat seorang wanita itu lebih kurang
77 tahun. Tapi bagi lelaki 72 tahun. Jadi kesihatan, dan kita tahu bahawa dalam kesihatan fizikal lelaki, kebanyakan lelaki yang meninggal, kita tahu disebabkan oleh masalah kardiovaskular, masalah jantung, masalah jantung, masalah kanser, masalah juga respiratory, dan juga mungkin masalah kesihatan berkait dengan kesihatan mental ataupun kesihatan penyakit kronik yang lain seperti diabetes mellitus. Jadi itu ialah dan kita tahu bahawa itulah kesihatan fizikal yang mana kita telah lihat ramai sebenarnya kadar kesihatan kardiovaskular contohnya berlaku kepada kaum lelaki. Dan kaum lelaki dan sekarang ni yang kita paling bimbang ialah kerana ia berlaku di kalangan orang-orang muda. Kita dapati dalam surat khabar mengatakan bahawa ada orang yang umur 19 tahun mendapat serangan jantung. Ya, dulu masa saya belajar perubatan dulu, bila kita dengar umur 27 tahun dapat serangan jantung, kita dah panik sebenarnya. Mudanya. Tapi sekarang ni di IJN dah terima lelaki yang umur 19 tahun mendapat heart attack. Dan kita ada juga pelajar di Institut Pengajian Tinggi yang meninggal disebabkan oleh dapat heart attack. Ya. Dan kita tahu bahawa mereka sebenarnya kaum lelaki ini sebenarnya lebih tidak sihat. Mungkin disebabkan oleh merokok, mungkin disebabkan oleh masalah obesiti, masalah penyakit-penyakit kronik dan sebagainya. Itu fizikal. Mental. Yang kedua mental. Mental kita tahu bahawa kesihatan mental ini sangat penting bagi semua. Tetapi lelaki ni sebenarnya kesihatan mental dia tak sama dengan kesihatan mental perempuan. Orang perempuan ni kalau dia murung, kita tahu dia murung. Orang lelaki dia murung, kita tak tahu dia murung. Sehingga kita dapatkan sebenarnya idea macam mana sebenarnya mempunyai masalah kemurungan mereka. Dan kita ramai pesakit-pesakit kita yang sebenarnya dia kata dia tak ada murung pun, tapi kita tahu esok dia pergi terjun di Sungai Kelantan, ya. Dan kita tahu ramai yang macam tu. Sebabnya mereka tak nampak. Sebab itulah kita perlu perhalusi masalah kesihatan mental lelaki yang mana berlaku, yang kadar kematian kalau ikutkan statistik pada tahun 2024 hampir lebih kurang 2,000 orang yang bunuh diri adalah berlaku di antara umur lelaki berumur di antara 15 hingga 30 tahun lelaki. Ya, jadi itu yang sangat-sangat membimbangkan pada statistik tersebut. Dan seterusnya kesihatan sosial. Kita tahu bahawa sekarang ni orang duduk main sosial media, orang duduk berkomunikasi secara media, mereka mempunyai ribuan kawan, tetapi mereka tidak ada kawan yang sebenar, tak pandai bercakap dan berkomunikasi kerana mereka tidak ada kawan-kawan yang sebenar. Mereka lebih pada bersosial secara sosial media, tapi mereka tidak mempunyai kawan yang sebenar. Jadi itu juga masalah-masalah sosial, masalah-masalah keuangan, hutang, ya. Kita tahu bahawa kadar bankrupt di kalangan pemuda-pemuda sekarang sangat tinggi. Jadi itu yang kita rasa, dan ini memberi kaitan kepada kesihatan mental dan sebagainya. Kesihatan seksual yang keempat. Kesihatan seksual, kita tahu bahawa kepentingan kesihatan seksual itu sendiri untuk memberi ketenangan kepada seorang lelaki dan wanita tersebut, pasangan tersebut, untuk memberikan kesihatan yang lebih pada pasangan tersebut. Kita tahu pentingnya kesihatan seksual. Tapi masalahnya kesihatan seksual tidak begitu dijaga, diambil peduli oleh orang. Dia kata, tak penting ni kesihatan seksual. Jadi itu yang kita, dan masalah kita sekarang di Malaysia, kesihatan seksual diambil remeh dan tidak menyebabkan bahawa orang kata dan ramai berlaku disebabkan perkara-perkara sekarang berlaku akibat tidak fahamnya kesihatan seksual yang sepatutnya, yang sebenarnya, yang sihat. Macam mana kita nak melakukan hubungan seksual dengan pasangan kita dengan sihat dan sebagainya. Jadi orang tak tahu. Itulah berlakunya seks rambang. Itulah berlakunya masalah sex man dan sebagainya, yang mana di Malaysia pada tahun, kalau ikutkan data statistik 2022 hingga 2025 Oktober, 90%, lebih daripada 90% yang mendapat jangkitan HIV pada sekat tahun tersebut ialah mereka yang lelaki, di kalangan lelaki dan di kalangan mereka yang berumur di antara
20 ataupun 15 hingga 39 tahun. Maksudnya mereka ni sepatutnya menjadi pemimpin di masa depan, lelaki, tetapi mereka mempunyai masalah HIV, masalah AIDS dan sebagainya, dan memberi kesan yang sangat besar kepada pembangunan sesebuah negara tersebut. Dan last sekali, kesihatan spiritual. Sebab orang tak tahu bahawa kesihatan spiritual sebenarnya sangat penting bagi kesihatan secara keseluruhannya. Mereka tak tahu bahawa kalau kita kebanyakan orang Islam di sini, kalau mereka tak solat, mereka tak pandai Quran, tak faham Quran dan sebagainya, maka mereka sebenarnya tidak sihat. Jadi itu yang kita tahu bahawa kita perlu ada kesihatan menyeluruh, dan sebenarnya kesihatan lelaki sekarang ini secara khususnya di dunia dan di Malaysia sebenarnya sangat rendah. Dan kita perlu perbaiki dari masa ke semasa, dan orang lelaki tersebut di Malaysia juga perlu mengambil cakna tentang kesihatan mereka. Terima kasih Dr. Din. Itu setakat ini dulu. Ya. Jadi saya kira pentingnya untuk lelaki menjaga kesihatan atau kesejahteraan mereka masing-masing. Kalau kita lihat di HPUSM, kita ada klinik kesejahteraan lelaki. Boleh Datuk ceritakan secara ringkas bagaimana klinik ini ditubuhkan dan mengapa klinik kesejahteraan lelaki ini ditubuhkan? Ya, terima kasih Dr. Din. Apabila saya pulang daripada Monash selepas saya training di Australia pada tahun 2006, masa tu saya dah balik pulang, masa tu kata silap saya Datuk Zaidun jadi pengarah hospital HPUSM. Saya mohon kepada beliau, saya kata saya nak mulakan klinik kesejahteraan lelaki. Kerana saya tak nak guna klinik kesihatan seksual lelaki, sebab bagi saya yang pentingnya kesejahteraan lelaki secara total. Jadi dan saya sebenarnya pada masa tersebut saya buat press conference, ada surat khabar, radio dan sebagainya berkenaan dengan kepentingan kesihatan klinik kesejahteraan lelaki. Dan objektif utama apabila saya mulakan klinik tersebut pada tahun 2007 ialah kerana saya nak bawa orang lelaki ini datang ke mainstream klinik untuk mereka datang dan screen untuk cardiovascular illness mereka. Contohnya macam mana tahap kolesterol mereka, macam mana tahap gula mereka, macam mana tahap masalah-masalah lain. Ya, mungkin ada masalah merokok, vaping dan sebagainya, supaya mereka datang ke sini dan cuba selesaikan masalah-masalah tersebut sebelum terjadinya komplikasi. Jadi itulah yang kita masa tu kita war-warkan kepada semua orang kalau boleh datang ke klinik kesejahteraan lelaki untuk pastikan kita ada orang yang khusus melihat kesihatan lelaki tersebut daripada umur 18 tahun ke atas. Ya, ataupun kadang-kadang ada juga yang 16 tahun. Kadang-kadang klinik saya sekarang pun masih ada yang terima yang kurang daripada 18 tahun, tetapi secara kasarnya kita kata klinik yang dewasa 18 tahun ke atas sehinggalah 70-80. Dan klinik saya paling senior yang kita pernah terima adalah 87 tahun sahajalah sebenarnya. Tapi nak katanya klinik kita untuk melihat bagaimana status kesihatan seseorang itu. Dia rasa sihat. Masalah orang lelaki ni, dia rasa sihat. Tapi sebenarnya dia mempunyai masalah-masalah yang sebenarnya sangat banyak. Yang dia kalau boleh tak saya tahu. Tak nak tahulah, orang Kelantan kata tak saya tahulah penyakit dia, tak saya tahu penyakit dia. Jadi itu yang masalah yang saya rasa, itulah sebenarnya objektif klinik kesihatan, klinik kesejahteraan lelaki di HPUSM. Saya kira banyak juga rawatan-rawatan yang disediakan oleh klinik kesejahteraan lelaki, Datuk. Datuk, tapi mungkin ramai menyangka klinik ini hanya untuk masalah seksual. Jadi boleh Datuk terangkan sedikit apakah perkhidmatan yang disediakan di klinik tersebut? Okey, kita sebenarnya yang penting sebab kita di hospital universiti, maka kita sediakan perkhidmatan yang menyeluruh. Ya, kita melihat kepada pesakit tersebut yang datang, mungkin dia sihat. Dia datang dan kita rasa mungkin look, you are healthy, tak ada masalah.
kita terus mungkin kita kena screen. Contohnya dia datang umur 18 ataupun 20 tahun, dia kata kita pun screen dia. Mungkin kita screen dia untuk diabetes, screen dia untuk kolesterol. Contohnya, ya. Dan seterusnya kita ada juga perkhidmatan lain yang mana perkhidmatan yang lebih khusus. Lebih kepada kesihatan seksual lelaki, kesihatan seksual dan reproduktif lelaki. Itulah kesihatan seksual, maksudnya kalau kes-kes maksudnya mati pucuk ataupun disfungsi ereksi, masalah pancut cepat kita panggil premature ejaculation, masalah seksual lain banyak lagi sebenarnya, masalah yang tak boleh dapat climax, masalah yang tidak boleh keluar pancut air mani dan sebagainya. Itu kita ada banyak dan kita cuba lihat case by case dan kita akan rujuk kepada setengah-setengah kepada mungkin kita perlu rujuk apabila ia melibatkan kesan psikologi, kita rujuk kepada pakar psikiatri. Kalau contohnya kalau masalah zakar mereka mungkin terlalu kecil dan sebagainya, kita rujuk kepada pihak endokrin ataupun urologi. Kalau masalah mereka mempunyai dan kita ada juga perkara-perkara, contohnya kita buat rawatan. Contohnya kita ada rawatan yang lebih menyeluruh untuk pesakit disfungsi ereksi. Contohnya mati pucuk, kita ada rawatan vacuum, kita ada rawatan untuk kita guna M-Cella chair yang menggunakan teknologi terkini, kita menggunakan banyak injection dan sebagainya. Itu tertakluk kepada case to case basis. Apa dia masalah mereka dan kita cuba selesaikan masalah mengikut keperluan masing-masing. Jadi berdasarkan pengalaman Datuk dan pandangan Datuk juga, mengapa pihak lelaki ini sering mengabaikan kesihatan mereka secara total dan maybe kemungkinan disebabkan oleh malu ataupun stigma masyarakat sendiri yang menyebabkan mereka segan untuk datang berjumpa doktor berkenaan dengan masalah yang mereka hadapi. Yeah. Itu mungkin yang Dr. Din kata, mungkin mereka malu dan segan. Mungkin juga ada sebilangan, tetapi mereka lebih rasa macam ini mengganggu macho mereka sebenarnya, ego. Orang lelaki ni dia lebih tinggi ego dia berbanding dengan orang perempuan, ya. Jadi mungkin mereka rasa ataupun mereka rasa sihat, mereka rasa tak ada apa-apa ni ataupun sikit-sikit je tak perlu, dan mereka merasa, dan sebenarnya mereka itu yang mereka juga selalu mengatakan bahawa mereka sibuk sebab orang lelaki biasanya kerja dan mereka memberi tumpuan sepenuhnya pada kerja, maka mereka tidak ada masa untuk pergi cek dan sebagainya. Itu yang banyak sebenarnya sebab. Tetapi sebenarnya kalau kita beri peluang dan ruang untuk mereka, maksudnya kalau beri kesedaran kepada mereka, saya pasti sebenarnya macam kajian di luar negara, di Australia, di Amerika, yang menunjukkan bahawa contohnya jika mereka melihat ada perkhidmatan yang sesuai untuk mereka, mereka lebih, orang lelaki ni dia suka doktor yang santai, doktor yang suka buat joke dan sebagainya. Itu kajian lah menunjukkannya. Jadi kalau kita boleh sediakan ataupun masa tu mungkin malam ke dia boleh datang, dia boleh lebih privacy, boleh bercakap perkara-perkara yang sensitif dengan doktor dan sebagainya, mungkin kita boleh mereka akan lebih ramai akan dapat datang dan untuk mendapatkan perkhidmatan. Jadi kita kena tengok apa keperluan mereka. Ya. So saya kira kesedaran ni Datuk, kesedaran betul. mereka mendapatkan rawatan itu masih kurang. Jadi kalau kita bercakap pasal kesihatan lelaki, terdapat banyak sangat mitos yang kita atau masyarakat kita percaya ataupun mereka rasa itu betul. Contoh dengan izin saya baca beberapa mitos. Contoh satu adalah saiz zakar dikaitkan dengan masalah kemandulan. Nombor dua, ubat kuat akan meningkatkan kesuburan lelaki. Nombor tiga, ejakulasi menyebabkan meninggikan risiko kanser prostat. Ini terdapat banyak lagi lah mitos-mitos yang kalau kita cari dan kita dengar, kemungkinan kita sendiri boleh percaya atau tidak. Jadi pada pandangan Datuk, mungkin ada beberapa mitos yang Datuk cuba perbetulkan, yang mana yang dia betul-betul salah lah. Saya boleh kongsi dua perkara.
dua perkara. Yang pertama ialah saiz zakar. Kita sebenarnya, bagi saya lah, di Kelantan ni agak saya nak kata macam mana, agak malang lah jugalah sebenarnya, kerana ramai orang lelaki kita yang rasa mereka perlukan saiz zakar yang lebih besar. Itulah sebenarnya banyak kejayaan. Kalau tengok ya, berapa ramai orang, yang beratus orang yang kadang-kadang kalau kita pergi tengok nak membesarkan zakar ya, kita ada banyak kes-kes yang mereka membesarkan zakar, mereka injek silikon dan sebagainya. Dan sebenarnya kita tahu bahawa ini mungkin disebabkan oleh gejala pornografi, yang mana mereka lihat zakar yang besar, panjang dan sebagainya, itu akan memberi kepuasan kepada hubungan seksual mereka. Tapi sebenarnya tidak ya, sebenarnya tidak. Alhamdulillah, Allah telah jadikan sebenarnya zakar dan faraj wanita itu saiz yang sebenarnya yang sesuai sebenarnya dalam kebanyakan kes. Maksudnya tak perlu pergi membesarkan zakar. Dan sebab kita di klinik saya, kita banyak kes yang mana yang datang disebabkan oleh komplikasi daripada zakat, membesarkan zakat tersebut. Yang datang disebabkan oleh apabila injek silikon, habis rosak dia punya zakar dan terpaksa memang tidak berfungsi dan sebagainya. Banyak kes, dan melibatkan kadang-kadang ada yang satu kes tu umur 29 tahun. Dia merasa bersalah, mendapat tekanan dan sebagainya. Sebabnya dia nak membesarkan zakar dia. Padahal zakar dia sebenarnya dah normal. Ya, tetapi ada kes yang macam mitos mengatakan zakat menyebabkan kemandulan. Saya ada, kebetulan jaranglah. Saya kata 99% lelaki dan wanita, zakar lelaki sebenarnya adalah normal. Kalau tak yakin, pergi jumpa doktor, tunjuk. Sebab tu saya cakap bila saya periksa zakar lelaki, saya kata ini normal. Jadi dia orang lega lah sikit kan. Maksudnya saiz tu normal. Tapi ada satu kes bulan lepas, saya rujuk kepada Dr. Ashraf dia ni, memang zakar dia datang ke klinik saya, rujukan daripada GP mengatakan bahawa mereka tak dapat anak. Ya, ada di mana dan mereka kahwin 3 tahun. Dan tapi saya dimaklumkan lelaki itu kata memang dia dah bincang dengan isteri dia sebelum kahwin lagi, mengatakan bahawa dia tidak mampu untuk melakukan hubungan seks sebab zakar dia pendek. Dan memang betul zakar dia pendek. Dan itu memang betul, dan isteri dia masih lagi dara semasa berjumpa dengan kami, dan jadi saya yang alhamdulillah kita di sini bersyukur HPUSM ada perkhidmatan dia boleh recon zakar tersebut. Dan alhamdulillah, saya tak pasti dia mungkin dah dibuat sekarang ke tidak, tetapi dia boleh, bila Dr. Ashraf tunjuk kat saya, dia kata oh ini dia boleh buat macam, dia boleh panjangkan zakar tersebut dan sebagainya. So alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Maksudnya ada kes-kes, tapi saya boleh katakan bahawa 99% zakar lelaki itu normal. Atau kecuali mereka ada masalah endokrin. Contohnya akan dapat micropenis. Micropenis zakar yang sangat pendek dan kecil. Yang itu dia perlukan rawatan hormon. Tapi jarang sangat berlaku, kebanyakan normal. Jadi bagi saya, saiz zakar sepatutnya tidak mempunyai masalah. Kalau bimbang, datang jumpa doktor lelaki, tengok normal size kita ada, normal range size. Saiz besar mana, saiz dan sebagainya, kita ada girth dan sebagainya. Yang ketiga tadi ialah mitos berkenaan dengan ejakulasi meningkatkan risiko prostat. Ejakulasi meningkatkan risiko prostat cancer ya. Sebenarnya dia reverse. Ya, ejakulasi, kajian menunjukkan bahawa semakin banyak kita ejaculate, keluarkan benih, keluarkan sperma kita, semen kita, lebih kurang lebih rendah risiko kita untuk mendapat kanser prostat. Itulah kajian lah, bukan dengan kajian. Maksudnya dia bukan kita jangan simpan-simpan lah. Maksudnya kita keluarkan. Dan itulah fitrah kita. Kalau dalam agama Islam kita tahu bahawa kalau kita dah capai umur yang sesuai, kita kena kahwin. Sebab kita kena, kalau boleh, kita kena ejaculate sebanyak mungkin yang boleh lah, supaya kita mendapat kurangnya risiko kanser prostat tersebut. So saya kira pentingnya untuk apa Datuk, kita pastikan masyarakat atau lelaki tidak membuat spekulasi sendiri ya. Kena sering berjumpa doktor berkenaan dengan masalah-masalah mereka. Tapi kalau kita lihat masyarakat kita ni sering macam
terutamanya masyarakat biasa, masyarakat lelaki, dia suka menggunakan rawatan alternatif ya Datuk. Rawatan alternatif seperti contohnya ubat kuat, urutan batin untuk menyelesaikan masalah mereka. Pada pandangan Datuk, bagaimana adakah rawatan ini berkesan ataupun ia adalah sekadar placebo yang menyelesaikan masalah mereka tu? Terima kasih Dr. Din. Ini sebenarnya masalah yang bagi saya sangat kritikal dengan teknologi sekarang lah yang kita ada, terutama sekali dalam TikTok, dalam Facebook dan sebagainya yang jual macam-macam yang jual macam-macam, yang recommend macam-macam. Kadang-kadang gambar dia pun saya rasa macam tak logik lah yang keluar tu sebenarnya iklan-iklan yang dia orang keluarkan. Tapi saya merasakan bahawa ini pentingnya kesedaran pada semua bahawa rawatan alternatif tersebut mungkin memudaratkan. Itu sebab kita tahu bahawa banyak kes yang sebenarnya apabila dia kata, oh saya makan obat ni, saya makan kopi ni, saya makan campur tongkat Ali Plus dan sebagainya, maka dia rasa nafsu bertambah, zakar pun besar dan sebagainya. Jadi itu yang sebenarnya, inilah mitos sebenarnya. Inilah perkara-perkara yang mungkin akan memberi kesan yang negatif kepada tubuh badan lelaki, dan juga bukan setakat zakar dan kemaluan mereka, tetapi sebenarnya keseluruhan tubuh. Jadi kita dapati contohnya yang Kementerian Kesihatan pernah rate beberapa ubat-ubat yang mereka yang pesakit kata oh bagus. Kita dapati kandungan yang ada di dalam mereka adalah mempunyai obat yang sangat tinggi dosnya dan sangat berbahaya. Jadi itu yang kita rasa bagi saya lah, saya selalu je suka bila patient kata oh saya suka goji, saya suka candy bee, saya suka makan ubat ni jadi semua kat saya ni. Saya suka, saya ambil ubat tu, saya pergi hantar ke makmal, saya tengok ada steroid ke, ada Viagra dalam tu, ada Tadalafil dan sebagainya. Jadi maksudnya saya tengok dan saya rasa memang saya rasa kebanyakannya dia memang tempered ataupun contaminated dengan ubat-ubat yang tak sepatutnya berada di situ dan dos yang tinggi yang memberi kesan yang negatif. Jadi itu yang saya rasa bagi orang lelaki kalau nak cuba kopi macam-macam kopi ni sekarang ni yang kita dengar, kalau nak cuba datanglah berjumpa dengan doktor lah, bincang dengan mereka apakah boleh ke cuba, dan kalau boleh tahu kandungan apa dalam kopi ataupun dalam ubat tersebut ataupun dalam coklat tersebut yang nak dimakan, supaya kita ia tidak memberi kesan negatif pada tubuh kita, terutama sekali memberi kesan kepada jantung kita lah, jantung dan juga masalah-masalah lain dalam tubuh kita. Ya Datuk. So kiranya pentinglah untuk seorang pesakit itu untuk mendapatkan hikmat nasihat daripada doktor terlebih dahulu sebelum mereka atau mencuba atau produk-produk kesihatan yang ada di pasaran. Sejauh mana Datuk pentingnya untuk orang lelaki untuk mengadakan pemeriksaan awal walaupun mereka tidak mempunyai sebarang simptom lah kita kata. Ya. Itulah saya kata pada awal tadi, saya kata bahawa kalau boleh orang lelaki ni, kalau dia umur contoh 18 tahun, dia tidak ada risiko apa-apa, mak ayah dia sihat dan tak ada masalah genetik dan sebagainya, maka mungkin dia boleh screen setahun sekali lah. Maksudnya contoh cek gula dia setahun sekali, gula dan kolesterol setahun sekali. Lepas tu, tapi kalau dia mempunyai risiko-risiko yang lebih tinggi, maka kita perlu pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lagi lah. Kalau ada risiko, contohnya risiko kanser, risiko penyakit kardiovaskular, mungkin kita perlu membuat pemeriksaan dan juga penyiasatan yang lebih teliti bagi mereka. Terima kasih Datuk. So sepanjang Datuk berkhidmat sebagai pakar perubatan keluarga di klinik kesejahteraan lelaki, apakah cabaran-cabaran utama yang Datuk kira sangat mencabar untuk merawat golongan pesakit tersebut? Bagi saya, cabaran yang paling besar ialah bahawa lelaki itu tersebut datang ke mainstream untuk datang awal sebelum mereka dapat masalah tersebut.
Itu pandangan saya. Dan maksudnya kalau boleh, saya nak boleh seramai mungkin mereka datang ke klinik, pastikan mereka ni sihat di peringkat awal dan seterusnya mereka regularly ataupun selalu ada follow up dengan doktor untuk memastikan mereka sentiasa sihat, ya. Kita sebenarnya kita tahu ajal dan maut di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita juga tahu bahawa Allah suruh kita berusaha. Itulah usaha kita dan kita pastikan pesakit tersebut kena sedar mereka perlu berusaha, doktor kena sedar mereka berusaha untuk pastikan kesihatan mereka, kesihatan pesakit mereka itu berada dalam tahap yang sangat baik. Jadi itulah yang saya kata itu cabaran pertama, nak bawa mereka masuk. Yang kedua ialah bagi saya apabila saya merawat pesakit lelaki, terutama kesihatan seksual, apabila kita bercakap tentang kesihatan seksual, dia sebenarnya dia tak boleh seorang. Seksual lelaki ni dia kena lelaki dengan perempuan. Jadi itu yang saya juga cabaran yang kedua ialah saya biasa setiap pesakit saya yang mempunyai masalah kesihatan seksual, saya cuba pastikan, saya cuba pujuk bawa perempuan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, mungkin masalah kesihatan lelaki ini memberi kesan kepada isteri. Satu lagi, kita tak tahu mungkin masalah isteri itu sendiri yang memberi kesan kepada lelaki. Mungkin mati pucuk dia contohnya disebabkan oleh isteri dia memang tak minat dah dengan dia. Tak ada nafsu dah. Tak ada, dia panggil menopause ke dan sebagainya, memang tak ada nafsu dah untuk melakukan hubungan seks, menyebabkan suami pun jadi macam tu dan seterusnya akhir sekali jadi mati pucuk. Dan jadi itu yang saya nak kalau boleh apabila setiap lelaki datang ke klinik, dia kalau boleh bersama-sama dengan isteri, kita nak tahu expectation. Kita nak tahu mungkin isteri itu tersebut mempunyai masalah. Jadi itu antara cabaran saya lah. Cabaran pertama bawa semua ni. Cabaran kedua apabila masalah kesihatan seksual, orang lelaki kalau boleh dengan orang perempuan kena bersama-sama untuk pastikan kehidupan seksual mereka berada di tahap yang cemerlang. Ya, Datuk. So kiranya kalau pendengar atau penonton HPUSM ingin mendapatkan orang kata rawatan atau temujanji di klinik kesejahteraan lelaki, bagaimana proses? Adakah melalui temujanji sahaja ataupun bagaimana pesakit boleh berhubungi secara terus atau macam mana? Okey. Untuk di tempat kita di klinik kesejahteraan lelaki kita biasanya yang terbaik ialah melalui rujukan. Kerana apa? Bagi kami kalau boleh ada satu grup dulu screening dulu di peringkat general practitioner ataupun siapa-siapa sahaja. Saya mendapat rujukan hampir daripada seluruh bukan seluruh Malaysia tapi mungkin di pantai timur daripada Pahang, daripada Terengganu dan sebagainya. Jadi kalau nak walk in mungkin ambil masa, appointment kita berbulan-bulan. Jadi itu yang saya rasa yang penting sekali ialah mereka sedar mereka perlu rawatan, maka mereka kena pergi jumpa dengan doktor dan doktor yang pertama itu akan decide sama ada mereka perlu ke tempat saya, ke klinik kesejahteraan lelaki. Mungkin mereka perlu dirujuk ke pakar psikiatri dulu. Mungkin mereka boleh terus ke pakar urologi kalau masalah tersebut. Dan kadang-kadang urologi pun dia hantar kat saya juga, pakar jantung pun hantar kat saya juga maksudnya, tetapi kita nak tahu kadang-kadang doktor yang pertama screening tu siapa, mungkin dia perlu ke tempat-tempat lain dulu dan mereka pun kadang-kadang perlu screening juga dulu. Apa masalah-masalah bila dia datang ke tempat saya atau bila datang ke pakar urologi, pakar jantung dan pakar psikiatri, mereka telah ada baseline ataupun background apa yang mereka telah buat dan apa yang telah mereka saring dan sebagainya. Jadi itu yang terbaik. Ya, walaupun ada kes-kes kami terima walk in sebab ada kes contohnya dia tiba-tiba datang hari itu dia nak datang nak jumpa juga, dia ada masalah dan sebagainya, kami terima tapi dia kena tunggu lama lah, itu je. Tapi sebaik-baiknya rujukan dan temujanji lah. Ya, temujanji, betul. Okey. Kiranya saya kira soalan seterusnya adalah apa nasihat Prof Datuk kepada semua lelaki di luar sana tentang menjaga kesejahteraan diri mereka masing-masing dan mesej kepada lelaki yang masih orang kata ragu-ragu untuk berjumpa doktor ataupun segan untuk berjumpa doktor.
Okey, saya beberapa mesej yang saya rasa sangat penting untuk lelaki dan ini juga untuk saya lah sebenarnya. Ialah yang pertama, kita cuba amalkan kehidupan yang sihat. Maksudnya kita kena jaga pemakanan kita, kena jaga berat badan kita, kita kena exercise. Ya, kita kena exercise dan exercise sebenarnya ada khusus exercise lelaki untuk bagaimana orang tua-tua dulu ya. Orang tua-tua dulu macam mana exercise mereka, macam mana mereka menjaga kesihatan seksual mereka, apa exercise dia, senaman harimau, senaman kucing dan sebagainya yang mana kita boleh amalkan, terutama sekali orang muda ni. Orang muda yang mana kita, kalau boleh amalkan daripada muda sampailah mereka dewasa seterusnya sehinggalah mereka tua lah sebenarnya. Jadi itu yang saya nak, kalau boleh orang lelaki dia lakukan kesihatan, jaga kesihatan, kena exercise, dan exercise kena tengok juga exercise yang spesifik untuk kesihatan seksual mereka, dan juga dan seterusnya ialah saya nak tengok minta juga ialah kesihatan mental orang lelaki, sebab bagi saya sekarang ni sangat kritikal ialah kesihatan mental lelaki yang mana kita kadang-kadang tak nampak. Daripada luar nampak dia sihat dan sebagainya, tiba-tiba esok kita tahu dia bunuh diri. Dan ini ialah bukan setakat kata bukan orang Muslim, tetapi kita tengok datanya ramai orang Muslim juga ya, ramai orang Islam yang sebenarnya bunuh diri. Baru ni saya dimaklumkan Datuk Mufti kita yang berhormat Datuk Mufti kata kalau boleh dia nak buat pagar di Jambatan Sultan Yahya kerana ramai orang lelaki duduk terjun kat situ. Dan kadang-kadang kita pergi cari mayat orang lain, jumpa mayat orang lain. Maksudnya nak cakapnya ramai orang yang bunuh diri di dua jambatan di negeri Kelantan ni yang tu. Jadi nak cakapnya orang lelaki kesihatan mental kita perlu jaga, dan kita kalau boleh kena jumpa peringkat awal, dan saya alhamdulillah kita boleh, dan alhamdulillah kalau kita dapat kesan di peringkat awal kita boleh sembuhkan dan mereka boleh hidup sebagaimana biasa, tidak ada kesan sampingan pun bila ambil ubat untuk kesihatan mereka, mental mereka, jika perlulah. Kiranya I think kita dah sampai ke soalan yang terakhir, Datuk. Apa harapan Datuk secara umum terhadap masa depan klinik kesejahteraan lelaki di HPUSM? Okey, sebenarnya mungkin harapan saya ialah bukan setakat di klinik kesejahteraan lelaki, tapi harapan saya ialah kalau boleh bagaimana kerajaan lah ataupun kena kenal pasti bahawa ini isu sebenarnya isu besar. Saya sangat berharap kalau boleh ada pihak-pihak yang menjadi champion untuk kesihatan lelaki. Dan alhamdulillah kalau boleh Kementerian Kesihatan Malaysia kita telah ada plan of action untuk kesihatan lelaki, dan kita mendapat sebenarnya orang kata peruntukan yang besar, tapi kita rasa kita perlu ada champion di setiap kawasan untuk menyedarkan orang lelaki bahawa kesihatan mereka sangat penting, sama penting dengan kesihatan wanita. Jadi itu yang saya nak kena, bagi saya harapannya, dan seterusnya saya berharap juga kalau di klinik kesejahteraan lelaki ini sekarang ni kita ada 3 pakar dan beberapa pegawai perubatan yang run the klinik, tapi kita mungkin nak kembangkan lagi, dan klinik ini klinik saya juga merupakan tempat training center. Saya mempunyai beberapa fellow daripada Kementerian Kesihatan yang membuat sub kepakaran di Kementerian Kesihatan yang datang ke tempat saya untuk menjalani latihan. Ia menjadi pusat latihan, dan insya-Allah saya juga berharap ia menjadi pusat latihan di peringkat antarabangsa. Memang ada request daripada luar negara untuk datang training di sini, tetapi saya masih withhold kerana disebabkan oleh tugas saya sebagai administrator, sebagai pengarah kampus, sebagai ahli JKPU dan sebagainya, maka saya tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya dalam bidang akademik. InsyaAllah kami akan cuba buka kepada peringkat pihak luar dan perkembangkan lagi ke klinik kesejahteraan lelaki ini kepada pihak luar juga, luar negara, selain daripada dalam negara, dan dengan itu kita berharap kita dapat memperkembangkan
sekurang-kurangnya di negeri Kelantan ini dan seterusnya di pantai timur dan seluruh negara insya-Allah. Terima kasih. Saya kira sampai di sini sahaja sesi podcast kita untuk episod ini. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Datuk Dr. Saiful Bahari bin Ismail, pakar perubatan keluarga HPUSM. Semoga perkongsian kami yang ringkas ini dapat membuka mata kepada semua lelaki dan juga pasangan untuk mendapatkan rawatan yang sebetulnya dan nasihat sebetulnya daripada doktor yang bertauliah. Dan juga di sini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada penaja utama kami, Nasrom Coffee dan juga Ayam Cafe kerana menaja sesi podcast kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk follow kami di TikTok Hooray@HPUSM dan juga subscribe YouTube channel Hooray@HPUSM. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam kesihatan dari Hooray HPUSM. Terima kasih.